Assalamualaikum Kak Yo, abek-abek dia. Ni Kak Yo, hari ni Kak Sali nak buat singgih Kak Yo. Kita nak buat singgih tumal lah Kak Yo deh. Kita cedek tulis kerung Kak Yo deh. Lepas tu nak masuk dalam pucuk kanis juga Kak Yo. Menu ni lama dah tak makan. Rasa nak buat pulak deh. Nak buat lagu mana turut mari Kak Yo. Imbik dalam kanis dulu gih. Singgih kena masuk pucuk kanis baru belagu Kak Yo. Ni. Pucuk-pucuk molek weh, segar malek uje turung. Kerak gini selalu dah. Tu, kita pergi pelan ambil pucuk. Singgih kapung-kapung gini belagu deh. Sedap Kak Yo, makan nasi tak muak. Nih, padai dah kalau ni. Gih. Daging basuh siap belakon dah Kak Yo deh. Behel lain pun kita cedek dah ni. Okey, mari buka api. Tok sewi rugi masa Kak Yo letak air bele-bele deh. Air gelegok boleh bos salu, tapi kita nak bos salu lah. Nih, turun gih. Allah. Nyelopak weh. Tok weh gelegok molek kau turun kakah dia. Gelegok dah ni Kak Yo. Ada buih ni Kak Yo. Hitam-hitam ni kita cebok tubik. Tu. Kok ni air darah yo ni jadi baik ni. Padahal kita basuh ciputih dah Kak Yo. Tapi dia timbul juga. Okey. Siring tubik dah. Lepas tu mai tumbuk kakah ni. Masuk bawel lah, serak, kuah. Tu dia. Kalau turuk ni lambat lagi. Nak lokoh deh. Tu dia. Mai. Tumbuk bawel Kak Yo. Bawel merah. Allah, besar-besar molek bawel pun ha. Tak terlalu lesung Bawel putih sikit. Kalau singgih lain kita tak boh bawel putih. Tapi kalau singgih daging kita boh. Singgih tumal ni rasa baik dulu-dulu deh. Orang zaman dulu ya buat. Orang baru pun buat boleh sepatu Kak Yo. Oh, dia nak makan deh. Tapi banyak kilo ni dia mau tak buat mana dah. Tu payahlah nak boleh rasa gini ni. Tak ada orang buat deh. Okey. Hi kuah Kak Yo. Tapi memang jadi. Lama-lama tak makan ingat gok deh rasa tu deh. Ni Kak Yo, cumi mata Kak Sali pakai ni mari pada klinik Wensai Tasir Rorot Jala deh. Klinik dia duduk dekat Hospital Sirorot Jala. Siapa nak buat cumi mata boleh lagi buat di situ. Harga mulai 890 kod saja. Boleh buat belakang wen krongseng, wen saita, wen kandet Kak Yo. Ni masuk kuah Kak Yo. Okey. Berah turun selalu dah. Serah kucah-kucah gitu Kak Yo. Lepas tu lepas lada putih. Allah, bau sedap. Tapi lada putih tak kutik lagi. Nanti pergi kutik lagi. Tu. Lepas tu masuk belacan sikit. Kena tepat dia mau buh budu Kak Yo. Tapi kita duk biasa buat buh belacan saja ginilah. Ni hok highlight hari ni Kak Yo. Masuk tumbal Kak Yo. Ni lah hok rasa lain sikit. Tumbuk deh. Ni kucah-kucah video. Jangan banyak sangat Kak Yo. Nama ke bang kuat tak sedap juga. Tapi kalau buat daging banyak buat dengan kawah gitu gak. Tambahlah sikit. Okey, boleh dah Kak Yo. Boh ge. Tu dia. Kali-kali bang sepa suruh. Tak ada nak muharram ni lapar dah suruh. Lada kutik sok-sok gini. Tu dia. Lepas gini bang sedap Kak Yo. Belagu lah singgih deh. Cari hop besar-besar sikit. Tu yap cace tu. Tekah pucuk lada. Ada burung tak ada nak gula burung. Okey, ni boleh dah cekak. Gih. Lada kutik dah ni Kak Yo turun selalulah. Tu dia. Pucuk kanis pun turun dah. Berah gih. Tu. Kalau orang yatim buat banyak ke turun dengan hak tua, hak muda turun belakang. Tapi kita pilih hak muda ya ni. Ni. Pucuk kanis ni ya masih dah. Kak Yo tak seraduh boh lah asal keping tu. Takut ke masih dah. Kalau tak masih boleh tambah deh. Dia. Singgih tumbal ni belagu lah masuk pucuk kanis ni Kak Yo. Turun garai boleh dah ni. Nampak daging tu lokoh molek dah. Okey. Lepas tu kita nak masuk nisir sikit. Tak usah pakai gula ini. Masuk nisir deh. Yang banyak sangat tu bik mana. Tu. Aji sikit. Allah banyak ni. Kak Yo kejut tu. Ngosek sikit pun tak boleh. Kak Yo duk nanti komen tu Kak Sali tu. Becing sok mo. Okey, tambah garis sikit gi wasa petak masing tu saat ni tu.
Okey. Oh, masa ni padan dengan pucuk kandih dah ni. Asal keping tak kena buh dah ni nampak ni. Banyak dah dah. Lepas tu Kak Yo teraduk gi kopi kat Sali ni Kak Yo. Setri kopi ni tolong jaga dalam mel wanita deh. Sakit orang hari gapo boleh makan Kak Yo. Lepas tu kalau belah lek sana belah Malaysia tu boleh masuk di Sali kopi Kak Yo. Kalau belah lek ni belah Thai ni Kak Yo masuk di Sali Style lah. Tak pet kat Sali Kak Yo. Sedap molek. Boleh buka api derah. Saat ni kita buka api slow-slow deh. Kalau buka kuat jadi mula-mula nu lambat puk. Lambat pahu deh. Ni api kejut. Kita kena buka rei-rei gitu ya. Tu tak gari po dah. Lah gari pucuk kandih saja. Selai daging. Banyak dah singgah pucuk kandih ke. Daging hilang lah Kak Yo. Gari pucuk kandih saja. Kak Yo, dia mau panggil gapo ni? Tulai rusuk ke, tulai kerung ke, tulai kerako ke. Cuba komen tengok Kak Yo panggil gapo deh. Kak Sali panggil tulai kerung gitulah. Kena-kena tepat demo tulai kerako. Tulai rusuk. Boleh panggil belako deh. Tapi kalau kapung Kak Yo panggil gapo, cuba komen tengok. Singeng, daging goreng, sambal. Lepas tu ule. Allah. Makan si tambah lah Kak Yo. Mai terasa Kak Yo. Allah, bau sedap weh. Bismillah. Sedap dah Kak Yo. Bau molek dah. Okey, katuk api. Pohudah ni. Boleh makuk. Wah, ge. Tu dia. Belagu molek. Bau tumbal, bau daun kandih. Bau lada putih. Oh, nyakuk. Makan dengan nasi panas-panas. Sedap Kak Yo. Lepas tu daging goreng so lagi. Belagu lah. Wah, ge. Boleh dah Kak Yo. Singgah kandih kita, singgah tumbal deh. Panggil boleh belakang lah Kak Yo. Oh, resipi mudah-mudah gini deh. Makan nasi sedap Kak Yo. Pakai gitulah Kak Yo. Jadi Kak Yo. Oh.